Jadi sekarang ni bila kita tambah kaya ni, maksudnya harta kita makin lama bertambah. Kita ada tabungan. Kita ada tabungan 3 bulan gaji, kita ada tabungan 6 hingga 12 bulan gaji. Harta kita makin lama makin bertambah. Dan boleh juga, satu lagi penting ialah tutup hutang. Tuan-puan boleh juga menabung emas ni untuk tujuan tutup hutang. Contoh katakanlah tuan-puan nak buat full settlement hutang kereta contohlah. Kereta ni bayar bulan-bulan 800 lah katakan. Jadi tuan-puan ada extra RM100 je top up dalam account Gap. 800 bayar macam biasa. Extra top up dalam account Gap, cukup gram, jual emas tu terus. Ni top up ni. Tapi tuan-puan target macam ni lah. Katakanlah loan kereta ni katalah 7 tahun. Tuan-puan nak target settle dalam masa 2 tahun lah. Jadi 2 tahun ni duit extra daripada 800 ni pergi top up, masuk account Gap, cukup gram, satu hari nanti jual semua, buat full settlement. Dulu saya namakan istilah dana full settlement hutang. Dana full settlement hutang zaman tu saya tak kenal emas, saya letak dalam tabung haji je. Tapi sekarang tuan-puan lebih baik, tuan-puan boleh buat dalam bentuk emas. Itulah tuan-puan akan dengar banyak testimoni macam mana penyimpan emas akhir sekali tutup hutang satu persatu. Jadi tuan-puan, kita akan bertambah kaya ni ialah tuan-puan kena tengok ni. Kita akan jual emas dalam 3 keadaan. Ini untuk tambah harta. Ini kalau berlaku emergency. Sebelum berlaku emergency, kita kena kumpul lah dulu 3 bulan gaji, 6 hingga 12 bulan gaji. Sebelum berlaku emergency, maksudnya kita menabung untuk cukupkan dana emergency. Dah lebih emergency, kumpul harta, kumpul. Ini dana yang lain, ini ada target lain. Lepas tu tutup hutang satu persatu. Tabungan, formula dia saya rangkumkan. Formula kaya ni, kaya sama dengan, kita ambil pen merah lah, nampak kaya sama dengan tabungan plus harta tolak hutang. Tuan-puan ingat ni formula ni. Buat tabungan dulu, lepas tu pergi tambah harta, tutup hutang. Okey?